Satu kali, aku pernah gaduh dengan seorang kawan baik. Punca kecil je. Aku cakap satu ayat yang pedas masa marah. Masa tu aku rasa puas sebab aku menang hujah. Tapi lepas tu senyap. Tak bercakap bertahun. Lepas tu baru aku faham. Kadang satu ayat boleh ubah hubungan. Satu perkataan boleh ubah takdir rezeki. Satu nada boleh ubah cara orang pandang kau. Sekarang bila orang tanya, apa benda paling mahal dalam hidup pakcik? Aku jawab, kewarasan sebelum bercakap. Sebab masa marah, kita selalu ingat kita kawal kata-kata. Tapi sebenarnya, kata-katalah yang tengah kawal kita. Aku belajar benda ni lambat. Dan aku bayar mahal dengan hubungan, peluang, dan kadang rasa tenang. Satu hari, aku jumpa seorang pakcik tua masa solat subuh. Dia cakap dengan lembut, tak pernah meninggikan suara walaupun orang buat salah depan mata. Aku tanya dia, macam mana pakcik boleh sabar? Dia senyum, dia cakap, kalau aku tak kawal mulut, maknanya syaitan masih ada kuasa atas aku. Ayat tu terus masuk ke dada. Hari tu aku janji, aku nak mula bercakap perlahan. Nak dengar lebih banyak. Nak jawab bila hati dah reda. Sekarang setiap kali aku nak marah, aku buat 3 benda. 1, aku tarik nafas dalam. 2, aku tanya diri, kalau aku cakap sekarang, siapa yang aku lukakan? 3, aku diam 10 minit sebelum balas mesej panas. Bila aku ubah nada, aku mula nampak perubahan pelik. Rezeki jadi lancar, hubungan dengan orang jadi mudah. Dan yang paling pelik, aku rasa hati aku tenang. Rupanya lidah yang lembut boleh tundukkan hidup yang keras.